Tahukah anda, Iran telah disekat untuk jual minyaknya ke seluruh dunia. Tapi, rupanya, ada yang beli senyap-senyap. China sebenarnya masih membeli minyak dari Iran walaupun negara itu sedang dikenakan sekatan antarabangsa. Ini bukan teori konspirasi, tetapi realiti geopolitik yang berlaku hari ini. Dianggarkan, sekitar 80 hingga 90% ekspor minyak Iran pergi ke China dengan jumlah melebihi 1 juta tong sehari. Ini bermaksud apabila negara lain cuba menekan ekonomi Iran, China menjadi talian hayat utama kepada negara tersebut. Persoalannya, bagaimana urusan ini boleh berlaku walaupun ada sekatan? Jawapannya, pembelian ini tidak dibuat secara terbuka. Ia dilakukan melalui sistem gelap, di mana kapal minyak menukar identiti, laluan ditukar dan minyak kadangkala dilabel sebagai berasal dari negara lain. Selain itu, transaksi juga tidak menggunakan dolar Amerika. Sebaliknya, menggunakan yuan atau sistem pembayaran alternatif untuk mengelakkan sistem kewangan barat. Mengapa China mengambil langkah ini? Jawapannya mudah, iaitu faktor ekonomi dan strategi. Minyak Iran dijual pada harga yang jauh lebih murah dengan diskaun besar. Ini memberi kelebihan kepada kilang-kilang kecil di China dan membantu menurunkan kos tenaga dalam negara. Dalam dunia sebenar, ini bukan lagi soal siapa betul atau salah. Ia adalah soal siapa yang lebih bijak mengatur strategi. Apabila Barat menekan Iran, China melihat peluang. Dalam keadaan krisis global, negara yang mempunyai akses kepada tenaga murah akan sentiasa berada satu langkah di hadapan.